Assalamualaikum, selamat tengah hari. Pertanyaan pertama, betulkah Hamzah Zainuddin ini memperjuangkan negara dan bangsa? Kalau nak dikirakan, Hamzah Zainuddin ini bukanlah gerombolan ataupun grup yang pertama yang membina PPBM bersama Tun Dr. Mahathir dulu. Dia adalah orang-orang yang lewat masuk ke dalam PPBM. Setelah saya kira desakannya dulu berkaitan dengan ahli parlimen, apa yang dia desak dulu. Saya kira desak dulu tarik sokongan ke apa ya, lebih kurang macam itulah. Tapi masa tu Presiden itu Zahid Hamidi tidak bersetuju dengan pandangan. Jadi Hamzah Zainuddin keluar daripada UMNO dan masuk Bersatu. Langkah beliau ke dalam Bersatu seperti disambut dan terus diletakkan sebagai Setiausaha Agung. Mungkin di dalam UMNO dia tidak dapat menjadi Setiausaha Agung, tidak berada di dalam kelompok-kelompok yang tiga teratas, walaupun ketika itu dia adalah seorang ahli majlis tertinggi. Tapi saya lihat dia ini memburu tempat yang lebih tinggi di dalam kerjaya politiknya, maka dia hijrah kepada PPBM atau Bersatu. Waktu Hamzah Zainuddin bersama UMNO, saya kira kursi UMNO lebih banyak daripada yang sekarang ini. Di dalam Bersatu, ia melakukan kerja-kerja Setiausaha Agung. Jadi sebagai Setiausaha Agung ini, banyaklah dia boleh tahu semua organisasi pengurusan parti di dalam genggaman ataupun di dalam pandangannya. Tetapi ada satu syarat, dia tidak boleh melawan ketua kerana Setiausaha Agung ataupun Setiausaha ini dilantik oleh Presiden. Jadi dia melihat tak akan ke mana kalau menjadi Setiausaha. Jadi kena jadi presiden barulah boleh mengubah parti, boleh mengubah negara. Jadi dia lawanlah, bertanding timbalan presiden, menang dia. Apa lagi bahasa yang sesuai selain daripada rakus? Kalau di dalam PAS, kebanyakan mereka ataupun seluruh kepimpinan dan pengikut mereka taat kepada presiden, tak kira presiden itu uzur ke, sakit ke, nyanyuk ke. Selagi presiden itu nak memegang parti, mereka taatlah. Tetapi Hamzah ini, dia tidak mengikut kepada style cara orang PAS. Dia mengikut style Muhyiddin, yang mana dulu Muhyiddin tendang keluar Tun Dr. Mahathir untuk menjadi presiden dan dapat menjadi Perdana Menteri. Maka Hamzah Zainuddin ni saya kira nak mengikut jejak sifu dia lah, Muhyiddin. Tendang Muhyiddin dan kemungkinan selepas ini akan menjadi Perdana Menteri juga. Tapi Muhyiddin ini dia pandai, dia sudah tahu cara-cara ini, dia sudah buat. Jadi dia nampak Hamzah ini dah nak makan dia. Jadi awal-awal dia tendang keluar. Jadi kecohlah semua. Berbelas-belas orang ketua bahagian kononnya memberi taat setia kepada Hamzah yang hilang jawatan ini. Mas Erminianti yang juga keluar. Kalau kita kira kenapa dia keluar sedangkan dia dah ada jawatan di dalam Bersatu. Dan kita lihat ini adalah perancangan Hamzah. Hamzah akan membuka parti baru. Jadi tidak mustahil Mas ke sesiapa ke Klik, Ketereh ke, mungkin akan dijanjikan jawatan yang besar di dalam parti baru nanti. Jadi parti baru ini, kenapa tubuh parti baru? Kenapa tidak bersama PAS? Kenapa tidak balik kepada UMNO? Kerana Hamzah tidak boleh terima syarat-syarat ataupun keadaan yang berada di dalam PAS. Di dalam PAS mungkin dia tidak ke mana. Di dalam UMNO mungkin dia akan terkena sebab dia adalah bekas katak lompat. Kalau alasan untuk menyatukan Melayu, kenapa mesti membina parti baru? Duduklah di dalam PAS. Di dalam PAS sudah ada Anwar Musa yang saya kira akan menjadi pesaing hebat dia lah kerana pandangan politiknya lebih kurang je lah. Orang politik ini dia tidak akan berkorban, mengorbankan dirinya untuk keluar daripada politik ataupun bersara sebagaimana Tok Pa Jeli bersara kerana saya kira ia sudah silap langkah keluar daripada UMNO menyertai parti yang tidak selari dengan jiwa dia. Jadi dia pun berehat ataupun mungkin pencen dah daripada politik. Jadi Hamzah tak akan ikut cara ini. Dia tidak akan pencen. Jadi dia nak terus naik tinggi tak boleh
menumpang parti lain, kena buat parti sendiri. Jadi pertanyaan kita, bertambah banyak parti Melayu, bertambah banyak pecahan-pecahan Melayu, adakah itu memberi kelebihan kepada orang Melayu?